Soalan nombor 15 sedang kita belajar. Dah. Saya ajak, saya tak nak buat masa. Okey, kita lihat ini adalah U. Pakai U adalah dengan 2x tolak 3. Saya ajak V adalah X tambah 5. Pakai UV, atas ada X, bawah ada X. Pakai UV, U prime. Maka differentiation ini dapat 2X dapat 2. V prime adalah differentiation dapat 1. Oleh kerana ini divide minus. Minus kita darab, utamakan nama van, kita darab ini. Maka 2 kurungan X tambah 5. Kita ambil van V, ini darab pula. 1 kurungan 2X tolak 3. Belum lagi, over van square. X plus 5 square. Square. Sama dengan selesaikan yang atas. 2x kita selesai ke atas. 2 darab 5, 10. Kita selesai ke atas. 1 darab ini tolak 2x. Tolak-tolak tambah 3. Over bawah jangan kacau. X tambah 5 kuasa 2. Potong 10 tambah 3. You get dapat 13 over X tambah 5 power of 2. Sekarang compare, bandingkan. K ialah 13. K ialah 13. Buat perbandingan. N ialah power. N ialah 2. Dapatlah 4 atau 3 markah. Saling. Using a formula. Kita buat dulu. Ini ya, soalan. Kita sedang lihat soalan nombor 14, soalan nombor 15. Dua soalan akan keluar dalam pembezaan. Saya tak cakap ini soalan sebiji tepat nombor 14 tau. Soalan nombor 1 sampai 25, differentiation. Pembezaan. Pembezaan. Differentiation ini. Using a formula. U over V. Siapa yang KSSM tak apa, dengar aja. Yang KBSM kena tahu. Sebab you ada lagi 2 hari lagi periksa. Lagi. Yang lain, using a formula, minta maaf, using a formula. Harap faham lah, dah habis satu soalan. Maksimum saya tak ajar, saya ajar gradient. Okey, cuba buat ini, nombor 3. Cuba buat nombor 3. Dah, saya ajak. Ini adalah small change, perubahan kecil. Dia main 2 batang lah. Maka langkah pertama,
Langkah pertama, Y sama dengan 2X kuasa 2. 2X kuasa 2 tambah 8X. dy over dx, minta maaf, dy dx sama dengan 4x plus 8. 4x plus 8. Maka gantikan nilai x, nombor cantik, from 2. Maka gantikan 2. Menggantikan 2 tambah 8. Dapat 16. Ini langkah pertama, dy dx. Okay, dan ini adalah small change, perubahan kecil. Maka langkah yang kedua, tolong langkah pertama selama, saya buat di sebelah sini. Langkah pertama selama-selama y 2x kuasa 2 tambah 8x. Maka dy per dx selama-lamanya ialah 4x tambah 8. Masukkan 2, 4, 2 tambah 8. 16. Maka langkah pertama. Langkah dua adalah pembezaan. Di mana dua batang. Batang yang pertama adalah 16. 16. Batang yang kedua ialah change of y. Change of y sudah ada. Small change of y sudah ada. 32p sudah ada. Over change of x ialah taik tolak cantik. A tolak 2. Maka A tolak 2. Itu saja. Ingat, A minus 2. Apa-apa pun. Itu saja. Dia nak express A. Times. Times. Saya buat di sini. Times. Minta maaf. Times. Kita times apa? 16 bracket A tolak 2 sama dengan 32P. A tolak 2 sama dengan 32 bagi 16. 2P. A sama dengan 2P tambah 2. Ini jawapan. Jawapan dia. Tolong hayati. Dia macam ni tau. Kalau main dua batang. Batang yang pertama ialah pembezaan. Batang yang kedua adalah taik. Dia mesti kena hafal. Taik tolak cantik. Apa maksud taik? Contoh dia bagi A, dia bagi 2 dengan A. Okey, mana taik? A kan? Sebab A taik huruf. Maka tolak ini. Maka A tolak 2 lah. A tolak 2 lah. Ini yang saya tulis. A tolak 2. A tolak 2. Kenapa? Taik tolak cantik. Itu formula dia. Sabar kita lihat lagi. Okey. Cuba buat ni. Cuba. Buat.
Kita tak nak buang masa. Kita lihat sekarang A saya dapat. Okey, A seperti biasa differentiation dy. Minta maaf saya nak ajak tajuk lain lepas ni. Ini 2 darab ini 8x, tolong beza tambah 3. Masukkan nombor cantik 2. 8, 2 tambah 3, 19. Ini jawapan pertama. Bila pergi ke kedua, small change. Apa-apa pun batang pertama ialah pembezaan. Yang kedua ialah change of y over change of x. Okey, sekarang dia nak express apa? Dia nak y. Maka 19 sama dengan change of y over change of x. Change of x ialah tai. Tai ialah 2 tambah k tolak 2. Maka dapat k. Garis 19k. Ha, 19k jawapan dia. Harap faham? Kita sedang lihat soalannya. Teruskan saya teruskan. Masa tak ada, okey teruskan. Masa tak ada, ni semua masa teruskan. Ni semua soalan sama. Pusing-pusing, ini apa? Perubahan kecil. Masih perubahan kecil. Okey, kita tak nak buang masa. Perubahan kecil ini semua kita 2. Ini kita 2. Soalan macam ni kita 2. Ini apa? Per minit, per second tadi dah ajar kan? 2 batang. Okey, kita nak pergi ke ini patut dah hantar dah. Dapat. Okey, kita lihat satu lagi. Lepas tu kita tutup tirai. Kita lihat gradient. Okey, gradient. Kita lihat gradient. Lepas tu kita tutup tirai. Okey, kita lihat soalan ini. Cuba. Okey dah. Dah. Sekarang jawab. Dah. Saya tak nak buat masa. Saya tahu anda sedang menjawab. Saya nak ajar soalan A. Dy dx ialah tangent, maka ini dy dx. Dy over dx. Bila tangent ialah 4x minus 4. Then substitute nilai x. 4 negative 1 minus 4. You dapat negative 8. Ini jawapan dia lah. Soalan A. Bila ada normal, negative 8 times M2 equals to negative 1. M2 adalah 1/8. 1/8. Maka Y sama dengan
1/8X tambah C. Bila C, kita gantikan negatif 1, 6. Ingat, normal must find M2. Bila normal, kena cari M2. Ya, nak cari normal, kena cari M2. Maka gantikan 6, 1/8 negatif 1 tambah C. C sama dengan 6 tambah 1/8. Kita lajukan 6 tambah 1/8. Shift ABC. Maka jawapan dia Y sama dengan 1/8X tambah 49/8. Ini jawapan dia. Inilah namanya equation of normal. Inilah namanya equation of normal. Ya. Tulis balik. Laju. Okey, last habis saya dah ajar 2 soalan. Kita akan pergi ke last. Okey, cuba buat ini. Tak apa bobo. Ini kita lihat. Lihat ini. Apa-apa pun kena dy dx. Kalau ada normal, cari M2. Dah. Kita tak nak buang masa. Saya sedang mengajar soalan nombor 14 dan 15. 14 dan 15. Dengar baik-baik. Saya di presentation ini dapat 6x. 6x ini di presentation dapat 5. Tapi oleh kerana ada normal sama dengan M2. Okay, how to find M2? Ini M1. Negatif 1/7 darah M2 sama dengan negatif 1. M2 adalah 7. Ini bagi ini 7. Letak 6x minus 5 equals to 7. 6x sama dengan ini pindah sana 12. X sama dengan 2. Lepas tu dia nak koordinat. Mesti kena ada X, kena ada Y. Maka ambil 2 ganti dalam ini. Asal. Maksudnya Y 3 2 square minus 5, 2 plus 1. Pakai kalkulator. 3 kurungan 2, tolak 5 kurungan 2, tambah 1. Dapat 3. Maka jawapan dia adalah 2, 3. Soalan ini dah lama tak keluar. Sila beri perhatian. Dia ada 2. Normal. Kalau normal, dy dx sama dengan M2. Kalau tangent, dy dx sama dengan yang asal. Yang ini asal lah M1. Tangent.
Okey. Selamat berjaya. Saya nak pergi ke soalan nombor 16. Saya nak pergi ke soalan nombor 16. 16. Kan dia equal, kan dia punya keturunan dia ini. Ini M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Carilah M2. Takkan saya nak ajar satu-satu macam mana dia pergi sana. Pakai kalkulator dapat 7. Kan saya cakap kalau ada normal sama dengan M2. Normal sama dengan M2. Normal sama dengan M2. Tu. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 16. Namanya trigonometry function. Kalau dalam trigonometry function, kalau solve, langkah pertama, cuci tahi. Apa motif cuci tahi? Mau dapat sebutan sama. Langkah 2, general form. Langkah 3, pakai EQN. EQN degree, kalkulator. Atau kalau tak ada kuasa, faktorkan. Factorize. Langkah keempat, main lubang. Lubang yang biasa kita main all, sin, sin, tan, ini cos. Ini adalah theta, ini adalah 180 tolak theta, ini adalah 180 tambah theta, ini adalah 360 tolak theta. Ini 4 step kalau solve. Mana-mana satu akan keluar. Kalau given, langkah pertama lukis segitiga. Ini O segitiga. Ini O, ini A, ini H. Yang pakai apa? So, ca, tua. Tapi dalam ini kena jaga-jaga. Jaga-jaga. Kalau sukuan yang pertama positif. Kalau ini dia negatif 2. Ada 3, 2 negatif. Formula yang sama tapi 2 negatif. Ini ialah acute, tirus. Ini ialah obtuse, cakap. Ini ialah reflex. Ini ialah acute, tirus. Semua positif. Ini ialah obtuse, cakap. Sin positif. Reflex, tan dan atau cos positif. Ini ialah given. Langkah 1 lukis segitiga. Langkah 2 baru jawab soalan. Dengan cara cuci. Dengan cara cucilah ini cuci tahi ini. Langkah 2 baru cuci tahi. Yang ini solve, langkah pertama cuci. Ini soalan nombor 16. Satu soalan je. Satu soalan saja. Kita lihat. Okey, satu soalan je. Okey, cuba buat. Satu soalan je. Cuba buat. Dah. Saya ajak. Cikgu Van tadi telah bagi tahu kalau keluar solve, langkah pertama cuci tahi. Tahi dia macam mana tahu? You tengok ini. Ini dia punya sebutan dia berbeza. Bila beza, tahi ada square. Tahi ada 2A. Tahi ada mencarut. Yang sec, cosec, cot, ini semua tahi mencarut.
Maka ini tahi dia ada square. Ini tahi dia. Maka letak 6. Ini langkah pertama letak bracket. Tolak 13. Tangent A. Tahi ini ada diberi dalam SPM. Maka bila tengok tahi ini di muka surat depan SPM sebenar. Diberi macam ini. Formula nombor, minta maaf. Formula nombor 4. Trigonometri. Dia bagi sec square A, dia bagi A sama dengan dia bagi apa? 1 tambah tan kuasa 2A. Ini tahi dia. Sudah ada formula nombor 4. Ini. Ambil ganti. 1 tambah tan kuasa 2A. Okey, ini langkah pertama. Cuci tahi. Langkah 2, general form. Kembanglah. 6 kembang tambah 6 tan kuasa 2A tolak 13 tan A sama dengan kosong. Ini langkah 2. Belum habis lagi. 6 tan kuasa 2A susun. Tolak 13 tan A. Ini solve tambah 6 sama dengan kosong. Okey, pakai kalkulator mak bapak EQN. Tan A pakai kalkulator EQN. EQN degree 2 A 6 negatif 13 6. Jawapan dia ialah 3/2. 2/3. 2/3. Ini yang kena main lubang. Ini yang kena main lubang. Minta maaf kena main lubang. Saya ambil lubang ini. Ini ialah tan A dan T. Oleh kerana ini 3/2 positif, ambil dua-dua ini. Ini theta 180 tambah theta. Cubalah letak A sama dengan theta. Shift tan 3/2. Ada shift tan 3/2. Ada pala 56.31 180 tambah shift tan 3/2 sama juga 236.31. Habis 2 jawapan. Nanti dekat ruang jawapan kena tulis Satu lagi ini pula A dan T juga. Dia 2/3 positif. Oleh kerana dia positif, theta 180 tambah theta. Kalau negatif baru lawan lubang. Shift tan 2/3 dapat 33.69. Satu lagi. Shift 180 tambah shift tan 2/3. Maka dapat 213.69. Nanti dekat ruang jawapan tuliskan keempat-empat jawapan. Ya, dia bukan E, kena pakai E. Bila kau dapat ini kau dapat ini, kena pakai EQN degree. A 6, B negatif 13, C 6. Dapat 2 jawapan baru main. Yang ini kena tekan shift. Theta tu bermaksud shift. Yang ini 180 bermaksud 180 tambah shift tan nombor ni 3/2. Sudut 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Bukan 4 tempat perpuluhan. Tajuk ini lepas titik 2 tempat perpuluhan. Tolong. Jangan dengar 4 ke apa. 2 tempat perpuluhan. Saya tengah mengajar solve. Kita layan ni Cuba. Ya, ada 4 jawapan. Ya, betul.
Betul-betul ada 4 jawapan. Cuba ini. Dah. Dah, kita tak nak buang masa. Ini namanya solve. Saya nak ajar yang lagi mencabar. Formula diberi. Tak payah hafal. Diberi formula. Sekarang saya nak ajar, tolong dengar. Formula diberi, tapi you perlu ada otak saja. Ini trigo melekat tak boleh. Bila trigo ada melekat, tak boleh. Maka kita guna formula ini. Formula ini pun diberi. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Kita pakai formula ini. Ini melekat tak boleh. Maka sin 2x per 2. Bawa benda ini letak di sini. Maka 4 bracket sin 2x. Tolong dengar sekejap. Per 2. Tambah 1 sama dengan 0. Ini potong-potong 2. 2 sin 2x sama dengan ini pindah sana negatif 1. Sin 2x sama dengan negatif 1 per 2. Ini ialah cara jawab adalah tolong dengar. Sebab ini dah lama tak pernah keluar soalan macam ini. Letak ini 2x. Bawah dia adalah x. Sebab dia nak nilai x. Solve ini nilai x. 2x sebab dia 2x. Okey, kita ambil mana mau tulis. Okey, tulis sinilah. Ni main lubang. Minta maaf, nak main lubang. Ini ialah sin A dan S. A dan S. Tapi oleh kerana dia negatif, lawan. 180 tambah theta. 360 tolak theta. Oleh kerana ini 2x, maka putar 2 kali. Oleh kerana ini 2x, maka dia putar 2 kali. Maka putaran kedua ialah 540 tambah theta. Kenapa? 720 tolak theta. Ada 4 jawapan. Sebab tu saya suruh hafal. Bila hafal macam ini. Putaran pertama theta. 180 tolak theta. 180 tambah theta. 360 tolak theta. Ini pusingan pertama. Pusingan kedua 360 tambah theta. Sebab kadang-kadang dia 2x. 540 tolak theta. 540 tambah theta. 720 tolak theta. Maka kita pakai yang bawah. 180. Ambil kalkulator. 180 tambah shift sign 1 per 2. Jangan tekan negatif. 1 per 2. Dapat 210. Minta maaf ya. Kita tulis 210. Lepas tu bahagi 2. Maka dapat 105. Nanti pemeriksa tengok yang ini. Pemeriksa tengok X. Okey, habis. Ini dah habis. Ini dah habis. Pergi ni pula. 360. Tolak shift sign 1 per 2. Dapat 330. 330. Oleh kerana dia 2X, bahagi 2. 165. Nanti pemeriksa tengok ini jawapan. Bawah dia. Habis. Sebab takut kita cuai, kita padam.
Habis. 540 tolak shift sin 1/2. 510. 510 bagi 2. 255. 255. Habis. Habis. Pergi ni pula. 720 tolak shift sin 1/2. Dapat 690. 690 bagi 2. Maka dapat 345. Inilah jawapannya. Saling. Dia macam ni. Langkah pertama, cuci tai. Tai dia ini, oleh kerana dia melekat, ini tai dia. Di muka surat depan ada bagi formula. Di ruang trigonometri. Maka letak 4 kurungan tambah 1 sama dengan 0. Tai dia ada di sini. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Maka ini tainya 2 pindah sana. Maka letak sini sin 2x/2. Ini 4 dengan 2 boleh potong. 2 sin 2x. Ini tambah bawah sana negatif 1. Sin 2x sama dengan negatif 1/2. Sekarang main lubang. Ini A dan S. A dan S ialah kawasan positif. Sekarang kita ambil kawasan negatif di sini. 180 tambah theta. Ini negatif. 360 tolak theta. Sepatutnya jawapan dia ini 2. Tapi oleh kerana dia 2x, putaran kali kedua. 540 tambah theta. 720 tolak theta. Bila menjawab, you tak boleh jawab macam tu. You kena tulis 2x, bawah dia x. Setiap jawapan yang kamu dapat kena bagi 2. Tekanlah. 180 tambah shift sin 1/2. 180 tambah shift sin 1/2. Jangan tekan negatif. 210. 210 bagi 2. Dapat 105. Habis. Ini habis. Ini pula. 360 tolak shift sin 1/2. Dapat 330. Bagi 2. Dapat 165. Habis. Ini pula. 540 tolak. Tambah. 540 tambah shift sin 1/2. 570. Bagi 2. 285. 285. Habis. Ni pula 720 tolak shift sin 1/2. 690 bagi 2 dapat 345. Maka inilah jawapannya. Kalau tadi ada silap, kita padamkan. Ini jawapan dia. Dia ini tajuk solve. Kena follow the step. Langkah 1, langkah 2. 540 tambah shift sin 1/2. Sampai ini jalan kerja. Ini jawapan. Jalan kerja jawapan. Okay, kita lihat lagi. Follow the step. Okay, cuba buat ini. Ini soalan dia tak nampak. Saya bagi nampaklah. 6 sin theta cos theta tolak 1 sama dengan 0. Ini soalan dia.
Ini soalan dia. Cuba cuci tahi. Cuba cuci tahi. Add maths kalau nak dapat 100 susah. Sebab tu saya selalu bagi dekat pelajar dapatkan kertas 160 markah pun dah cukup. Kertas 2 lebih kurang 80 markah atau 60. Sudah cukup. Sebab tu saya dah ajar. Saya tak ajar semua. Setiap tahun matematik tambahan susah. Tapi bila keluar keputusan, lulus ramai. Dia semakin soalan susah lagi bagus. Itu. Sekarang saya tak mau memasak. Langkah pertama cuci tahi. Tahi dia ialah inilah. Maka ini tahi ini tadi saya dah ajar. Maka 6 bracket sin 2 theta per 2. Tolak 1 sama dengan 0. Potong 3 sin 2 theta sama dengan ini pindah sana 1/3. Maka tulis sana 2 theta, ini theta. Yang pertama theta. Ambil kawasan. Ya, theta kawasan ini A, ini S. Tapi oleh kerana dia positif, ambil ini theta 180 tolak theta. Inilah 360 tambah theta. Kenapalah 540 tolak theta. Ambil yang atas sebab dia positif. Ambil kalkulator. Shift sign 1/3. Dapat ini 19.47 bahagi 2. Dapatlah ini 9.74. Satu jawapan. Habis theta 180 tolak shift sign 1/3. Dapat 160.53 bagi 2 80.26. 360 tambah shift sign 1/3. 379.47 bagi 2 189.74. 540 tolak shift sign 1/3. 520. Tolong cara dia ini namanya solve. 0.53 bagi 2. 260.26. Last kali dekat ruang jawapan tulis ini. Yang ini sebagai jawapan. Bolehlah any answer for you. If you want answer in degree and minutes also can. Yang penting nak keluarkan jawapan. Yang penting ada keluar jawapan. Soalan nombor 16. Kita sedang lihat soalan nombor 16.
Titik perpuluhan lari sikit tak apa. Lari sikit tak apa, tak ada masalah. Salin, soalan nombor 16. Dia ada given, dia ada solve. Saya ajar solve. Given tengok YouTube saya dah buat. Saya mengajar solve. Okey, kita dah lihat soalan lagi. Sabar. Dah. Boleh kita lihat soalan seterusnya. Kata 2 petang. Ya, kata 2 petang. Sudah 16. Saya nak masuk ke soalan nombor 17. Kita nak lihat soalan nombor 17. Okey, dah. Kita nak pergi ke soalan nombor 17. 17. 18. Maka 2 soalan. 17 dan 18. Buat je. Jangan saya tahu layan benda lain. Sekarang kita nak lihat. Kalau baru hari ini baru masuk, memang jam lah. Sepatutnya dah masuk daripada dulu hari tu. Maka sekarang kita lihat nombor 17-18. Saya dah bagi tahu, saya cakap soalan yang sudah dibincang. Saya tak cakap ini soalan nombor 17. Saya tak cakap ini soalan nombor 18. Teknik menjawab soalan kertas 1 saya dah bagi tahu sebelum ini. Saya tak boleh ulang di sini. Teknik menjawab kertas 1, kena jawab apa dulu. Lepas tu pergi 10 soalan. Lepas tu baru gerak. Ini 2 soalan. Namanya koordinat geometri. Koordinat geometri. Koordinat geometri. Pertama, koordinat geometri. Kalau nak jawab soalan ini, pertama kena tahu given area. Given area. Area ialah luas. 1/2 modulus sama dengan tambah tolak. 1/2 modulus 2 jawapan tambah tolak. Ini area. Kedua, tolong kedua. Kalau ada ratio, kalau ada nisbah, main punggung. MN, letak punggung. Kalau ada ratio, nisbah. Nisbah. Ketiga, locus. Ini semua yang anda kena tahu. Locus. Locus. Pakai formula distance. X tolak X1 square tambah Y tolak Y1 square. Kalau locus, pakai formula jarak. Perpendikular. Perpendikular. Minta maaf. Perpendikular bisector. Bisector ialah pembahagi 2. Maksudnya kena pakai nak Y sama dengan M2X tambah C. Nak cari C guna titik tengah, midpoint. Guna titik tengah, midpoint. Nak cari C guna titik tengah, midpoint, bisector. Pembahagi 2. Pembahagi 2, bisector. Tolong. Locus. Ini semua antara yang akan keluar besok 2 soalan. Bisector. Okey. Maka kita lihat soalannya.
Ya. Sekejap, 1 minit je. Satu minit. Ni kita dah lihat 2 soalan Pernah 1 tahun keluar 3 soalan. Pernah 1 tahun keluar 3 soalan. Pernah 1 tahun keluar 3 soalan. Ada nisbah main punggung. 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 2 soalan. Sekejap, saya nak print dulu. Okey, kita lihat sekarang. Okey, cuba buat. Latihan ini saya dah hantar dalam Telegram. Cuba buat soalannya. Dah. Dah. Okay. Dia tahun ni ramai yang dapat result bagus. You jangan fikir benda tu. Sekarang kita fikir yang ini. How to solve ini oleh kerana ada minta maaf, oleh kerana ada nisbah. Oleh kerana ada nisbah, saya kena main punggung. Punggung saya tak betul. Maka saya buat punggung sendiri. Tolong, saya buat punggung sendiri. Saya letak S, saya letak P. Saya letak S, saya letak P. Saya letak T. S ialah 18, saya letak sendiri. Ini P tengah-tengah, XY. Tolong dengar, T ialah 8 -6. Setiap punggung ada saiz. Cara baca ialah begini. ST7. ST7. PT4. PT4. 4 ini 3 lah. Sebab dia cakap ST7. Cara baca macam ini. Minta maaf, cara baca begini. ST7. Meaning S until 7 is a 7. S until T, 7. But they say PT4. PT4. Maka 3 plus 4, 7 lah. Lepas dah buat ini, terus main. Buat macam mana saya buat. Paksi X. Siapa yang orang putih, letak X axis. Darab silang. 4 times 1, 4. Plus 3 times 8, 24.
over 3 plus 4, 7 equals to X. Maka X equals to 28 over 7 dapat 4. Main. Tolong nanti dalam periksa buat macam ini. Paksi Y. Y axis. 4 times 8, 32. Plus 3 times negative 6 ialah negative 18. Over 7 equals to Y. Y equals to, pakai kalkulator. Bagi 14. 14 bagi 7 dapat 2. Maka jawapan dia adalah 4, 2. Ini jawapan dia. Tolong SPM. Bagi mereka yang bakal menduduki SPM. Latihan ini sudah hantar dalam grup Telegram. Kalau tak ada, minta dengan saya. Ada jenis bak, main punggung. Ada jenis bak, main punggung. Ada jenis bak, main punggung. Itu peraturan dia. Saya tengah mengajar contoh soalan punggung. Saya tengah mengajar contoh soalan punggung. Ini luas. Saya tengah mengajar contoh soalan punggung. Saya tengah mengajar contoh soalan punggung. Saya tengah mengajar contoh soalan punggung. Saya, ya, ini. Cuba. Coba. Okay, saya tak nak memasak. Saya tahu anda sedang menjawab. Anda sedang menjawab dengan tenang. Ini adalah nisbah buah punggung sendiri. Tolonglah dengar buah punggung sendiri. Letak A, koordinat A ialah negative 4, 7. Ikut je B adalah negative 1, 3. Ikut je C ialah M, negative 5. Ini ialah MN tak boleh. Ini M dah ada. Maka letaklah K letaklah N. Sebab MN tak boleh. Sebab M dah ada ke sini. KN lah. Okey, lepas letak saiz punggung macam ini, tolonglah dengar. Yang mana senang untuk main, Y-axis. Sebab Y-axis semuanya nombor. Semua main Y-axis. Minta maaf. Semua main Y-axis. Macam mana cikgu nak main? Okey, tulis Y-axis. Kenapa aku main Y-axis? Soalan mana-mana yang ratio kena semuanya nombor. Hanya Y saja yang sama. Okey, dia dah silang. 7 dah N. 7N. K dia dah negatif 5. Negatif 5K. Over K tambah N. K tambah N sama dengan tengah-tengah dia 3. Saya sedang main tiang Y. 7N tolak 5K sama dengan 3 dah K. 3K. 3 dah N. 3N. Kumpulkan 7N tolak 3N sama dengan 3K tambah 5K. Tolong dengar. 4N sama dengan 8K. Kita bagi 4 bagi 4. Saya dapat 1N sama dengan 2K. Itu saja. Mak bapak berpesta. Apa berpesta? N ialah 2. K ialah 1. N ialah 2. K ialah 1. Masukkan di sini.
Masukkan di sini. Maka K ialah 1, N ialah 2. Sekarang boleh tak jawab? Apa dia mau? AB. AB 1 nisbah BC 2. Ini jawapan dia. Untuk jawapan A. Untuk soalan ini yang kedua, tadi kita buat Y axis kan? Cuba guna kaedah yang sama buat X axis. X axis. 2 darab negatif 4, negatif 8, 1 darab M, M over berapa jumlah dia? 3. Sama dengan tengah-tengah dia negatif 1. Darab negatif 8 tambah M sama dengan negatif 3. Mana saya buat ke atas? M sama dengan negatif 1 tambah 8. 7. Itu jawapan dia. Tolong salin. M ialah 7. Eh, 7 ke 5? Salah. Minta maaf. Macam mana aku boleh silap? Ini kan negatif 3. Negatif 3. Minta maaf. Salah. Negatif 3 tambah 8. Jawapan dia 5. Minta maaf. Salah. M ialah 5. M ialah 5. Ini. Saya bila pergi sana, pergi tulis negatif 1. Sebab tu kena buat satu tempat saja. Ini jawapan dia. Tolong saya sedang mengajar bagi mereka yang nak ambil SPM pada hari Rabu, kertas 1, koordinat geometri, kemungkinan akan keluar 2 soalan. Saya sedang mengajar 2 soalan. Kemungkinan akan keluar 2 soalan. Di mana saya tengah mengajar contoh nisbah, ratio, main punggung, salin. Masih satu lagi contoh. Lepas tu kita masuk tajuk baru. Cuba masih ratio. Pukul 5 kita akan sambung kertas 2. Malam pun ada. Mula-mula saya tak mau buat malam pun ada. Kita buat juga. Tak apa, kita daripada duduk, tak ada buat apa-apa. Sebab admits tak boleh buat latihan sendiri. Kalau buat latihan sendiri semua penipu. Buat satu soalan, tak tahu buat, tidur. Buat macam ni lagi bagus. Anggap macam ulang kaji. Dia bukan macam subjek lain dah. Bukan macam matematik, bukan subjek macam accounts, chemistry. Dia lain. Dia admits ni lain. Malam 8.30. Malam 8.30. Ataupun nak pukul 8. 8 sampai 9.30. Boleh rehat sikit. 8 sampai 9.30. 8. Malam ni pukul 8. Malam ni pukul 8. Okey, nanti kita tengok. Malam ni kita tengok mood. Sebab kita ada lagi 4 jam. Kita ada lagi 4 jam sehari sebelum periksa. Lepas tu kita ada pelajar accounts tak boleh lah sebab besok dia pergi accounts. Masa accounts, you kena belajar chemistry pula. Apa dia ada sama data. Untung pelajar accounts. Sebab hari Selasa dia kosong. Pukul 2 tak ada. You relax. Pukul 2 relax, tenang. Saya tak mau buat masak. Ini adalah koli linear atau lantar dia ditipu lah ni. Ini buat garis. Buat punggung. Minta maaf. A, B, C. Dia cakap koli linear. A, 2 negatif 1. B, tak ada X, Y. C, 6, 7. Saiz punggung AB 1. AB 1. BC 3. Kena baca tau, cara baca. Dia cara baca dia macam ini. BC kan, tak ada nombor, kita anggap 1. AB 1. BC main belakang, 3. Cara baca. Sekarang cari jawapan. X axis. Tulislah paksi X. Paksi X darab 3 darab 2. 6 tambah
1 dan 6. 6 per 4. Jawapan dia 12 per 4, 3. Okey, my y-axis. Negatif 3 tambah 1 dan 7. 7 per 4 sama dengan y. Y sama dengan 1. Saya lajukan, jawapan dia ialah 3-1. Ya, jawapan dia 3-1. Saya boleh pergi ke kemahiran lain sebab dia 2 soalan. Sebab dia 2 soalan. Boleh pergi ke soalan baru? Main punggung dah habis? Ya. Bila dah habis main punggung, saya nak ajar yang ini. Yang ini pun wajib keluar. Di mana serenjang. Serenjang perpendikular ialah M1 dan M2 sama dengan negatif 1. Wajib keluar. Tak keluar engkau maki. M1 dalam M2 sama dengan negatif 1. Serenjang. Statement serenjang. Nak cari M1, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini nak cari M1. Lagi X per Y. Lagi negatif Y per X. Ada 3 cara nak cari M1. Ini koordinat. Ini persamaan. Ini pintasan. Intercept. Yang ada X per A tambah tu. Ini pintasan. Ini pakai formula ni. Negatif Y per X. Ini persamaan macam ini. Ini persamaan. Ini. Okey. Salin. Cuba buat. Apa dia? Apa dia? Apa dia agama? Agama tak payahlah. Untuk apa? Ha? Tak payahlah. Itu kelas tak payah. Lepas itu pertama. Chemistry 2 tak cukup kan? Bio, accounts. 50 ambil duit saya lah. Yelah 500 bayar 400. 100 korang share lah. 100 korang share. Tapi yang mana tadi aku top up je lah. Sebab korang pun pernah juga. Takkan budak lain yang ambil SPM korang yang buat. Biar saya bayar. Okey, lagi satu. Itu kedua. Ketiga. Accounts berapa? 4 sampai 6 kan? Tak apalah. Kita bagi. Kau share dalam grup saya je lah. Bagilah semua orang masuk. Kesian orang. Okey, thanks. Okay. Lepas tu? Dia boleh apa? Jangan layan. Tapi dia cari juga kerja. Dia dengar juga cakap saya. Tak apalah. Buat tahu je. Tapi lepas ni pun kita akan buat tau. Tapi ajar Syirah sekali lah. Tak apa. Online boleh. Kesian budak-budak sebab dia orang nak cikgu yang bagus. Okey. Dah. Dapat jawapan? Nanti accounts, dia ada masalah tu. Accounts, pukul 4 4 sampai 6. Semua orang boleh masuk. Nanti saya suruh dia masuk link di dalam tu. 4 orang boleh masuk. Semua orang boleh masuk. 4 orang pula. Semua orang boleh masuk. Accounts. Okey, saya tak nak buat masa. Saya nak ajak. Pertama, ini adalah M1. M1 adalah, anggap mana-mana pun boleh. Depan X 1, 1 per 4. Okey, M2 adalah, minta maaf, M2 adalah ini. Ini. H, K. H tolak K. Minta maaf, H tolak K lagi. 4 tolak 2. 4 tolak 2. Minta maaf, 4 tolak 2. Oleh kerana dia serenjang perpendikular. Bisector. Ada masalah sikit. Ini bagus soalannya.
Ini bagus soalnya. Sebab dia kita tengok perpendikular. Kita tak tengok dia bisector. Ini ialah M1. M1 adalah, minta maaf biar saya ajar. 1/4. 1/4. 1/4 M2. Sebab dia cakap bisector. Maka biar saya ajar. 1/4 darah M2 sama dengan -1. Tolong. Saya nak ajar macam mana nak cari bisector. Maka M2 ialah -4. Okey, ini dapat M2. Y sama dengan -4X tambah C. Nak cari C kena pakai titik tengah. Titik tengah ialah 4 tambah 2 bahagi 2. Dapat 2. Titik tengah. H tambah K. H tambah K per 2. Okey, sekarang cuba gantikan dalam tu. Cuba gantikan dalam tu. Tolong gantikan dalam tu. Cuba gantikan dalam tu. Macam mana ganti cikgu? Gantikanlah. Ini Y. H tambah K per 2. Tutup kurungan sama dengan -4. 2 tambah C. C tambah C. C dia ialah dia dah beritahu. The equation of perpendicular bisector of ini. Oh, minta maaf kenapa lah hari ni aku jadi bodoh sikit. Aduh, jam. Betul. Minta maaf. Tak payah cari, dia dah beritahu. Minta maaf. Soalan dia bagus. Perpendicular bisector ialah ini. Maka ini betul. Titik tengah dia. Masuk dalam ini. Minta maaf. 4. Tolong dengar sekejap. H tambah K per 2. Tolong dengar. Sama dengan X ialah 2 tambah 9. Tolong dengar. Tambah 9. 4 tadi 2 ke 3? 4 tambah 2, 3. Kenapa hari ni? Ini ialah 3. Minta maaf. Kenapa? 3. Okey. Ini potong. Maka cari jawapan. H tambah K sama dengan 3 tambah 9, 12. 12 bagi 2, 6. Itu jawapan dia. Siapa tak faham, saya ulang balik. Saya ulang balik lagi sekali. Oleh kerana ada perkataan bisector, bisector mesti pakai titik tengah. Titik tengah ialah 4 tambah 2 bahagi 2, 3. Lepas tu H tambah K. H tambah K bahagi 2. Itu sahaja. Itu saja. Lepas tu patut cari M2. Tapi dia dah bagi tahu. Persamaan pembagi 2 ialah ini. Dia dah bagi tahu ini jawapan dia. Masukkan benda ini dalam ini. Dapatlah jawapan dia. H tambah K sama dengan 6. Masuk saja. Ini X. Ini Y. Masuk saja. Dapat H tambah K sama dengan 6. Bisector keluar tolong. Ini bukan. Ini. Cuba lihat ni. Bagus. Cuba buat ni. Cuba buat ni. Mula-mula cari titik tengah.
Dapat? Dah, kita tak nak buat masak. Dengar. Saya ajar langkah pertama oleh kerana bisector titik tengah. Negatif 7 tambah 1 bahagi 2. Pertama kita tahu titik tengah. 3 tambah negatif 1 bahagi 2. Maka apa jawapan dia titik tengah? Negatif 3, 1. Betul? Betul? Ya, negatif 3 tu. Okey, ini yang pertama. Okey, kedua dia nak apa? Persamaan. Okey, maka cari M1. Sebab dia tak ada gradient, maka cari M1. Negatif Y dulu, minta maaf. Cari M1. Tolong titik tengah sudah. Ini 3 tolak 1 per negatif 7 tolak 1. 4 per negatif 8 dapat negatif 1 per 2. Oleh kerana dia pembagi, ini serenjang. Oleh kerana dia perkataan perpendikular, negatif 1 per 2 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 adalah 2. Tolong dengar sekejap je 1 minit. Saya nak menjawab soalan persamaan. Y sama dengan 2X tambah C. Gantikan midpoint. 1, 2, negatif 3 tambah C. 1 tambah 6 sama dengan C. C sama dengan 7. Maka jawapan dia ialah Y 2X tambah 7. Kalau ada perkataan perpendicular bisector, macam inilah jawab. Tolong, macam inilah jawab. Macam inilah jawab. Y sama dengan 2X tambah 7. Ni. Kenapa 2X tolak 7? Ini kan negatif 6. Negatif 6 pindah sana tambah. Ini nombor berapa? 11 jawapan dia. Betul. 2X tambah 7. Betul. 2X tambah 7. Cek balik. Ini soalan nombor 2 bisector. Penting bisector penting. Perpendicular lagi penting. Wajib keluar. Soalan yang ada statement perpendicular wajib keluar. Salim. Lihat lagi. Tak apa, relax. Sekarang mana ada lagi? Ini linear law ni. Ini tersilap masuk. Ini hukum linear. Ini termasuk silap hukum linear. Soalan nombor 13 ni hukum linear. Minta maaf hukum linear. Cuba buat ini.
Tak payahlah. Okey, cuba buat ni. Sekejap lagi saya pergi nombor 13. Cuba buat. Dah? Sudah? Okey, kerana masa tak ada, saya nak ajak. Okay, kita tak nak buat masa, kita lihat. Pertama, kita tak nak buat masa, saya sedang melihat ini. Siapa yang tak mau join, tak apa, kita tak boleh buat apa. Ini pertama, M1. M1, di mana X dan Y mesti diceraikan. Pindah sana, 3KX sama dengan negatif 6X. Maka negatif 6 per bawah dia Y, 3K. Maka M1 adalah potong-potong negatif 2 per K. Ini M1. Perhatian, ini adalah M1. Belum lagi. Sebab serenjang mesti M2. Ini pindah sana. Y sama dengan negatif 2X. Maka M2 adalah, ini X depan X. Negatif 2 per 1 tak payah tulis. Ini M2. Oleh kerana serenjang, negatif 2 per K, darab M2 sama dengan negatif 1. Minta maaf. Ini atas darab, ini darab. Negatif K sama dengan 4. K sama dengan negatif 4.
Tolong nanti periksa kalau keluar macam ni lah peraturan dia. Kalau serenjang M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Tolong tahun ni dijangka additional mathematics senang. Tapi walaupun senang kita masih susah. Sebab kita kurang sedia. Tak apa. M1 darab M2 ini wajib. Wajib. Serenjang wajib dalam koordinat geometri. Macam mana dapat? Dia macam ni. Nak cari M, minta maaf, nak cari M, lantarlah M1 ke M2, X dan Y mesti diceraikan. Maka ini saya ceraikan. Ini pindah sana. Maka 3KY saya ceraikan. Ini pindah sana, negatif 6X. Saya ceraikan, tambah 12. Ini satu. Yang ini pun sama. Ini pindah sana. Y sama dengan 15 tolak 2X. Saya punya statement, X dan Y mesti cerai. M1 ialah ini. X per Y. Ini formula saya. X per Y. Depan X ialah negatif 6. Depan Y ialah 3K. Ini jawapan dia dah. Sabar. Ini M2. Sebab kecurunan kedua. X per Y. Depan X negatif 2. Depan Y 1. Maka ini itu saja. Oleh kerana dia serenjang, negatif 6 per 3K darab negatif 2 per 1 sama dengan negatif 1. Ini siapa lemah buatlah cara lemah. Ini darab 12 sama dengan ini 3K darab negatif 3K. Maka K sama dengan 12 bagi negatif 3. Negatif 4. Sama juga. Kalau kau potong awal-awal pun, kau potong habis pun sama. Lihat lagi ya. Masih serenjang. Masih serenjang. Sabar ya, serenjang. Perpendikular. Yang lain semua you buat sendirilah. Locus area. Area ini apa? Ini okey. Locus semua pakai area. Arah faham Kita lihat area lah satu soalan. Mana tahu keluar area. Okey, kita lihat area luas.
Plus. Dah. Okey, saya nak ajak 1/2. Ambil first point K5, ambil second point -2, 0. Ambil 2K8, tutup balik K5 sama dengan tambah tolak 7. Mesti tambah tolak 7 ini 7 mesti tambah tolak 7. Selepas tu letak 2 bracket, tengah-tengah dia tolak, tambah tolak 14. Mana datang 14? 1/2 pindah sana. Lepas tu darab macam ini, kosong. Darab -16. Darab tambah 10K. Ini kurungan kedua darab terbalik, -10. Ini kosong. Ini 8K. Maka ini -16 tambah 10K tambah 10 tolak 8K sama dengan tambah tolak 14. Saya lajukan di sini mesti 2 jawapan. 10K tolak 8K. Maka tulis 2K -16 tambah 10. -6 sama dengan 14, satu jawapan. 2K tolak 6 sama dengan -14. Cari jawapan dia. Tolong. Cari jawapan. Ini luas satu contoh saja. 2K sama dengan, ini pindah sana 20. K sama dengan 10. Ini 2K sama dengan -8. K sama dengan -4. Dua jawapan. Ini untuk luas. Ini untuk luas. Dia memang kalau tajuk ini koordinat geometri, kalau dia bagi area mesti 2 jawapan. Tambah tolak mesti 2 jawapan. Hafal mesti tambah tolak. Kalau area memang tambah tolak. Kalau area mesti tambah tolak. Tolong hafal. Itu saja. Sekian, terima kasih. Pukul 5 petang kita sambung balik. Sekian.